Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi, okay? So, untuk job kali ni, aku ada dapat satu job daripada SKKP, Sekolah Kebangsaan Kubur Panjang. Kalau orang Kedah panggil, Kubok Panjang. Kalau tak silap aku lah, nama betul, nama sekolah dia tu. Kalau salah, minta maaf lah ya. So, untuk job kali ni, sekolah tu minta aku buatkan tote bag dan juga cap. Ada add-on, mark ada berapa biji, 4 biji macam tu je lah. So, untuk video kali ni aku tunjukkan proses macam mana nak buat tote bag dan juga cap. So, mark aku tak tunjuk lah sebab mark aku lupa nak record. Sebab buat 4 je aku, buat aku lupa nak record. So, korang layan video ni, siap nanti kita pergi hantar dekat customer. Okay? Okey, ini adalah step yang pertama. Kita akan buat hip press yang pertama. Yang material yang kita gunakan adalah DTF, direct to film. So untuk proses pertama ni kita akan press pada suhu 150 darjah Celsius selama 15 saat. Untuk job kali ni customer minta 3 warna topi, warna merun, hitam dan juga yang ni warna hijau. So kita press selama 15 saat. Lepas tu dah siap, kita biar sejuk dan kita kopek. Okey, ini untuk press yang kedua. Selepas kita kopek tadi, press yang kedua ni bertujuan untuk kita kasih dia lekat, betul-betul lekat dan dia lagi tahan lebih lama lagi. Okey. Dan selepas kita press selama 15 saat sama macam yang pertama tadi, then dah siap dan ini kejadian dia. Selesai topi, kita press tote bag pula. Yang ni warna krim, tote bag warna krim. Kita press yang pertama. Macam biasa juga, kita akan buat 2 kali press. Kita tunggu dia sejuk dan kita kopek. Kita press kali kedua. So, lepas press, inilah hasil dia. Okey, kita press pula tote bag warna hitam. Yang ni macam biasa. Kita press pertama, kita biarkan dia sejuk. Lepas tu kita kopek, kita buat pressing yang kedua supaya dia lebih tahan dan lebih lekat. So, kita press macam biasa 15 saat dan inilah hasil dia. Okay, so job untuk SKKP Pendang ni pun dah siap. Sekarang ni aku nak ke Pendang, nak hantar barang-barang ni kepada customer aku, Cikgu Hakim. So, let's go. Barang-barang dia semua dah siap. Topi, trucker cap warna merah. Dalam ni tote bag 70 pieces, topi 76 pieces. Lepas tu dengan mark. So, kita nak pergi hantar sekarang. Jom. Okay, so kita dah sampai kat Pendang. Lagi kita nak deliver barang. Tunggu Cikgu Hakim sampai. Lepas tu kita nak deliver barang. Okay, kita pindah. Kata cikgu, maafkan saya. Kata cikgu. Dengan krok tukan. So guys, tu je video untuk kali ni. So korang jangan lupa like, share. Kepada korang kat luar sana yang nak buat printing baju ke, topi ke, tote bag ke, stiker ke dan apa-apa servis printing lain, korang boleh tekan link kat bio. Apa-apa korang roja je nak minta quotation, InsyaAllah aku akan bagi harga yang terbaik. Okay, thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.